guys. Hari ni kita nak Unboxing Aura Studio 4 Harman Harman Kardon. Garden. Harman Kardon. Okey, kat Harman sini Kardon. dia kata, kejap, sini dia ada exceptional 360 degree sound, parametric diamond effect, ambient lighting, And dia punya Bluetooth, light light sync to your music, recycle material. Yang ni Harman Kardon. Harman. Okey, MC semua ada. Okey, nak brand dia, model dia Aura Studio 4. Inilah radio dia, dapat warna putih. Bila mana macam ni, cantik guys. Mana? Cantik guys. Cantik. 2 tahun warranty guys. Okey. Kita buka. Okey, buka. Yep. Tapi pula. Kopek sikit. Ha. Okey guys. Ni. Bola. Oh, sorry. Buka ni dulu. Buka yang ni pula. Okey guys. Cepat guys. Ui, ada lagi. Okey, kita ada ni. Ada macam surat kot. Okey, tak apa. Kita tak tepi dulu. Angkat. Ui, beratnya. Okey. Bismillah. Ui, berat. Okey, tarik. Okay, jom kita tarik. Okey, dah keluar. Ni dah keluarkan. Ni Ni, cari remote dia kot. kabel. Ni lah. Sama juga kabel. Sama kabel. Okey, angkat. Angkat dulu. Kita angkat. Dirikan. Berat. Ah, letak sini. Okey. Okey, buka plastik dia. Kita buka dulu. Mana tadi yang plastik tu? Stiker juga Harman Kardon. Okey. Adakah anda dah sedia untuk kita buka? Okey. Satu. Okey, buka, tarik je. Tiga. 3. Cantiknya. Okey, nanti kita akan buka. Sekejap kita set up dulu kat atas tu. Okey, kita akan buka. Dah menyala. Fuh. Okey, try buka YouTube. Wow, cantiknya guys. Color dia. Cuba kita tutup lagi. Tutup. Oh, yo. Oh ya. Harman Kardon lah. Okey. Pasal lagu Shake. Okey, kita dengar dulu lagu. Ni dia punya speaker guys. Speaker dia Ni cantik. dia punya lampu. Okey. Kita dah pasang. Kita dengar sound system dia. Pasang lagu apa-apa. Oh, gini ke tak?